Abang ni nak selfie sama buaya, tapi buaya tu tak senyum untuk kamera. Pada 28 April 2025, Arthur pergi ke Taman Buaya dekat Filipina. Tapi Arthur sampai sana dalam keadaan mabuk. Tiada peraturan nyatakan orang mabuk tak boleh tengok buaya, tapi lepas ni mungkin akan ada. Arthur pun jalan-jalan tengok buaya. Tak ada hujan, tak ada ribut, dia terpesona. Dalam satu kandang, satu ekor buaya besar bas, panjang 5 meter, berat 300 kilogram. Buaya betina bernama Lalai. Arthur ingat tu patung. Dia tenung, dia senyum, dia panjat pagar masuk dalam kandang. Dia pergi dekat Lalai nak selfie. Lalai terus ngap kasih kunci kaki Arthur. 30 minit Lalai lock tak lepas. Pengunjung semua dah panik. So ini Tata, dia penjaga si Lalai tu. Lepas Tata sampai, entah mandrem apa dia pakai, Lalai terus let go. Tata cakap Lalai sudah kenyang. Lalai lock kaki si Arthur tu bukan sebab lapar, tapi sebab marah ada orang mabuk kacau dia. Arthur dikejarkan ke hospital. Arthur okey, kaki dia pun okey. So komen kat bawah, kalau kau nampak buaya kau selfie juga kah?